Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel Ariful Baki. Dalam video kali ini saya nak cerita tentang haiwan buaya. Buaya, tapi bukan buaya yang betul, bukan buaya yang besar tu. Sebaliknya, buaya yang sangat kecil dan sangat comel dan mempunyai lingkaran berwarna merah pada mata dia. Dan tak lain tak bukan haiwan itu ialah red eye crocodile skink. Okey, jadi dalam ni adalah mengkarung buaya tu, red eye crocodile skink tu, mengkarung buaya mata merah ada dalam ni, dalam gua tu. Dia memang sejenis haiwan yang suka bersembunyi, jadi dia akan duduklah dalam gua tu. Sebab dia ni haiwan yang pemalu. Bila nampak orang dia akan larilah untuk menyorok, sembunyikan diri. Ni contoh habitat yang saya buat untuk dia. Lama dah juga ni bela ni. Adalah lebih sebulan juga hari tu. Nak masuk 2 bulan agaknya. Okay, jadi buaya ni dari segi fizikal memang buaya edisi comel lah. Kulit keras, bersisik, besar dia. Memang nak gigit ibu jari pun tak lepas. Sangat kecil. Dia ada dalam gua dia tu. Sekejap lagi saya keluarkan. Okay, so mengkarung ini dia duduk dalam hutan hujan. Asal dia dari Papua New Guinea, kawasan yang bersuhu lembap, nyaman. Jadi tempat-tempat yang basah-basah, lembap-lembap tu memang untuk dia lah. Sebab tu juga saya sediakan spray ni untuk kadang-kadang lembu bagi basah kawasan tempat tinggal dia ni. Sekarang dengan tempat untuk dia minum, berendam dekat agak-agak dia panas, dia bolehlah masuk cari air sendiri. Tadi pun saya dah cakap yang dia ni memang sejenis haiwan yang sangat pemalu gila. So kalau nampak orang tu dia memang tak nampak lah. Sampaikan saya pun kadang-kadang confused. Saya jaga pokok ke jaga binatang dekat dalam. Susah sangat nak nampak dia. Tapi kadang-kadang kita boleh nampak lah juga dia keluar kan. Terutamanya pada waktu subuh ataupun pada waktu maghrib. Tu memang waktu-waktu untuk dia keluar mencari makanan. Itulah dia haiwannya. Tadi angkat dia punya sangka tu nak bagi dia keluar lah. Bagi dia menunjulkan diri dia. Nampak comel kan? Saiz kecil je. Dia ni bukan jenis yang suka berjemur. Sebab dia tak suka tempat-tempat yang macam panas ni. Dia suka tempat yang lembap-lembap. So kalau dia ada dalam kawasan yang panas tu, mungkin boleh buat dia stres lah agaknya. Tempat dia ni memang kena bagi lembap-lembap sikit. Okey, so inilah dia haiwannya. Besar tapak tangan je. Bahkan lebih kecil lagi. Menu dia makan serangga yang kecil lah. Contoh macam ulat, cengkerik. Itu makanan dia. Memang menu dia serangga-serangga yang kecil macam tu. Sebab kalau dia nak cari benda yang besar, mana boleh. Mulut dia pun kecil je. Nampak? Comel. Dia punya mata tu ada macam warna merah tu kan. Itulah keunikan dia. Okay, so binatang ini dia jenis yang suka merayap. Dia bukan, tak adalah panjat sangat. Dia bukan jenis pemanjat lah. Dia lebih banyak duduk dekat tanah, menggali, menyorok kawasan-kawasan yang bawah tu lah. Dia bukan jenis yang memanjat lah, pendek cerita. Okay, so itu je lah video untuk kali ni. Kalau korang rasa binatang ini comel, tekan like. Dan jangan lupa subscribe sekali channel Ariful Baki. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan jumpa lagi. Okay, sebelum tu ini nama dia Dino. Macam dalam cerita apa? How to Train Your Dragon. Ini inspirasi untuk buat filem tu lah. Okay. Okay, bye-bye.